loko-loko dan kelakor tertipu. So hari ni Bazar Ramadan Medan Gopeng. Untuk apa kita kat sini? Kita nak bagi voucher kepada siapa sahaja yang kita jumpa yang bawa anak dekat sini. So kalau anda bawa anak kat sini, anda bertuah. Jom. Saya nak tanya, akak tahu tak kedai mainan dekat Taman Sonchun? Ya tahu, selalulah nampak. Apa nama dia? Kelasco ada nampak. Okay, kalau akak follow TikTok kita nak bagi akak voucher cuma tak? Okay kak, ni voucher untuk akak. Dia kata-kata tak untuk kita Kelasco? Terima kasih di atas voucher ini dan jumpalah semua orang berbelanja di sana. Akak biasa beli mainan kat mana? Dekat kedai RM2. Akak pernah dengar tak nama Kelasco Toys? Akak follow TikTok kita nak bagi akak voucher cuma. Guys, dah follow guys, laju guys. Kita bagi akak ni voucher. Terima kasih. Biasa akak kalau beli mainan untuk anak ke kawan? Okey, ada anak? Anak dah besar-besar. Anak. Hari ni kalau akak follow kita dekat TikTok, kita nak bagi dekat akak satu hadiah istimewa. Dah follow, kita bagi voucher seorang satu kak. Jangan gaduh-gaduh kak Jangan lupa datang untuk beli. Akak ni dari jual rasa tau. Kita tanya akak ni, akak biasa beli mainan kat mana? Dekat Sonchun. Akak ni biasa beli mainan kat Sonchun. Kat mana lagi kan? Kedai kita. Okay, akak ada follow tak kita punya TikTok Kelasco Toys? Kita kena bagi akak ni voucher. Kata-kata untuk customer kita kat Kelasco Toys. Dia jual laksa Sara dekat Medan Gopeng ni. Kita jalan tadi, kita nampak kat sini yang special sikit tau. Dia jual mi kolok. Mi kolok ni kalau dekat Ipoh sangat-sangat susah nak jumpa lah. Sebabkan dia special, kita tanya dekat adik ni, adik biasa beli mainan dekat mana? Mainan dekat Toy R Us lah. Hari ni kalau adik follow kita punya TikTok Q-Toys Ipoh, kita akan bagi voucher cuma kat adik. Bagi apa? Voucher guys. Ada kata-kata untuk customer kita di Kelasco tadi. Siapa yang nak beli mainan untuk anak ke apa, korang boleh datang ke Q Toys.